Overall persiapan pasukan dan sedikit kata-kata pada semua yang menonton. Okay, firstly saya ingin mohon maaf sampai di sini saja untuk Piala Emas Raja pada tahun ini. Walaupun kita tak berjaya disebabkan masa yang sangat singkat. Kita ada hanya 10 hari disebabkan kita habis je Liga Amatur Pahang dan kita terus prepare untuk Piala Emas Raja-Raja ni lah. So saya harap untuk jika diberi peluang pada tahun depan kita akan prepare bersedia lebih awal, insyaAllah. Dan terima kasih kepada Persatuan Bola Sepak Melayu Pahang kerana memberi peluang kepada RFF United untuk mewakili Pahang pada tahun ini.